Jom kami nak share dekat hampa satu pot makanan Thai yang sedap dekat Alostar. Kalau hampa mai H&M buat noodle ni, hampa tak payah pisiam dah. Jom kita tengok menu apa yang ada dekat sini. Makan nasi putih dengan tom sep ni sangat sedap. Gu pula dengan kengsom telur ikan. Dia masak tak bau hanyak tau. Telur dadar dia pun crunchy betul. Pulut mangga ni antara best seller dekat sini tau. Lemak-lemak manis sedap. Pulut ayam pun ada. Ayam goreng dia yang crunchy tu, makan dengan pulut memang buah teringat lah. Dapat kerabu Maggi banyak macam ni memang puas hati lah. Dah lah sedap. Daging bakar dia pun antara menu yang wajib hampa try. Memang terasa perapan dia tu. Untuk nasi kerabu dia ni, hampa kena go semua bagi sebati baru makan. Memang sedap weh. Dekat sini daripada 3 jenis boat noodle. Kalau tanya kami, yang paling favourite dia punya tom yum lah. Nak makan yang ringan-ringan, hampa boleh ambil sangkaya. Kalau makan ramai-ramai, confirm berebut. Dekat sini pun daripada dessert Thai, Red Ruby ni memang sedap lah. Ada nangka, sengkuang, hampa wajib try. Satu lagi, hampa kena try pengat pisang. Makan time sejuk-sejuk memang puas hati. Special time bulan puasa ni daripada jus mangga ni tau. Puas hatilah lepas minum boleh gigit mangga tu. Ayak jagung depa pun berlemak elok. Paling favourite depa punya ayak longan. Ada macam-macam jenis ayak lain juga yang hampa boleh order. Tempat makan dekat sini sangat selesa. So hampa tunggu apa lagi? Jangan lupa singgah.